Antara soalan yang kerap saya terima ialah, bila waktu terbaik untuk beli emas? Waktu terbaik ialah bila anda duit simpanan sekurang-kurangnya 2 tahun pendapatan dan sudah faham perkara asas tentang emas. Tetapi buat yang ingin memulakan simpanan emas atas sebab simpanan mudah bocor, anda boleh terus menabung emas. Anda tidak perlu tunggu untuk beli apabila harga emas turun, kerana tiada siapa tahu bila harga emas paling rendah kecuali harga emas tersebut sudah menjadi sejarah. Dalam jangka pendek, harga emas memang ada naik dan turun. Tetapi dalam jangka masa panjang, harga emas akan naik disebabkan oleh kuasa beli duit kertas yang sentiasa merosot. Anda boleh lihat sejarah harga emas 20 tahun lepas, harga emas naik secara purata 10% tahun. Sebab itu emas adalah simpanan untuk masa depan. Bagi yang baru bermula, jadikan belian emas yang pertama sekurang-kurangnya 1 gram untuk dijadikan sebagai benchmark untuk lihat naik turun harga emas simpanan anda. Dan letakkan matlamat untuk anda konsisten menabung setiap bulan. Hanya dengan pertambahan gram emas sahaja yang membolehkan anda kaya dengan emas. Bagi yang sudah bersedia untuk memulakan tabungan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.